Hari ni Ais dengan Ara kita nak pergi cari hadiah birthday untuk Iman. Kita nak pergi borong mainan dekat Toys. So macam biasa ambil shopping bag dulu. Barulah boleh borong. Banyak weh telur keriangan. Ini mesti Iman suka. Hari tu dah pernah beli warna pink dah. So kita ambil warna biru ni untuk Iman. Sebab dia tak suka warna pink guys. So ambil yang ni satu. Okay. Kita ambil yang ni lah satu untuk Iman. Yang ni apa benda ni? Lah dia macam bracelet boleh buat dekat tangan. Iman suka ke? Dia suka punya. I pun suka. Rasa ni you yang nak kan? Iman tak suka macam ni. Iman suka kan? Wah, slam cupcake. Ambil satu lah. Ya. Nak beli apa lagi kan kakak? Banyak weh pilihan kat sini. Rambang mata. Ush, Fagler pun ada blind box lah guys. Fuyoh, Iman lah suka kucing. Kita ambil ni satu lah. Baby satu, kucing satu. So ni je hasil tangkapan kita orang. Sikit je sebab tak ada yang menarik sangat kat sini. So jom kita pergi bayar. Ada membership kan? Yeay, dah beli. Next kakak nak beli apa untuk adik? Nak pergi Pop Mart, nak beli blind box. Jom kita masuk. Macam biasa ambil shopping bag dulu. Ambil yang kecil je lah. Ini lah bubu ada rambut. Macam Iman dah. Kita nak ambil lah bubur ni satu. Saya sama yang tengah. Ya, I rasa yang ni paling lah sebab abang pink kot. Comel. Imam suka Yang depan ni satu. Betul, yang ni. Ya. Kita ambilkan baby satu. Imam mesti suka yang warna biru ni. Ya. So the last one kita ambil yang ni sebab dia ada sayap macam ni. Tapi Iman dah ada lah yang ni. Tak apalah, baru dia ada Ara nak. Ya. So ni total dia guys. Yeay, dah beli. Okay guys, hadiah terakhir ni kita akan share duit sebab nak beli something special untuk Iman. So kita nak beli kasut. Let's go. Sebab Iman dia tak banyak kasut. So nak pilih yang hitam ni ke coklat. Tapi rasanya macam coklat lagi cantik. Kan korang kan? Baru dah comel dengan Iman. Aish nak belikan warna pink sebenarnya. Tapi Iman tak suka. By the way, korang rasa nak sambut birthday Iman dalam rumah ke atau dekat luar kedai makan? Cuba korang komen. Yeay, dah beli hadiah untuk adik Aish. Tak sabar nak jumpa dia esok.